Kepupusan hidupan marin, haiwan dan tumbuhan laut semakin berkurang, terancam malah ada yang pupus terus. Punca-punca utama pencemaran laut: sampah plastik, minyak, bahan kimia. Penangkapan berlebihan, ikan ditangkap tanpa kawalan. Perubahan iklim, suhu laut meningkat, terumbu karang rosak. Kemusnahan habitat, terumbu karang dan bakau musnah. Kesan kepada dunia: rantai makanan laut terganggu, sumber makanan manusia berkurang, ekosistem jadi tidak seimbang, spesies cantik hilang selama-lamanya. Cara kita bantu: kurangkan guna plastik, jaga kebersihan pantai dan laut, sokong usaha pemeliharaan marin, guna sumber laut secara berhemah. Kalau kita tak jaga laut hari ini, esok laut mungkin tak sempat jaga kita. Sekian, terima kasih.